siapa dia, sebab dia sebenarnya dah berada dalam dunia sistem, dunia IT, software engineering ini lebih lama daripada saya kenal dia. Dia dah ada lagi lama dalam bidang ni. Jadi nak bagi tahu you all, sistem ini insya-Allah kita akan memberikan yang terbaik untuk semua, dan kita ada beberapa features baru yang sangat menarik, yang mana sangat berguna untuk semua orang. Paling simple, you kena faham bila you buat website, pertengahan jalan you tak tahu nak edit. Jadi macam mana kalau kita guna coding macam mana kita nak edit? Tapi kat sini, dan dengan kita punya sistem, dengan kita punya apps, platform Business Life, kita ada features untuk edit. So you all dah pertengah jalan, dah publish pun, you dah up dah you punya website. Tiba-tiba you nak redo kan, you nak tukar bahagian mana tempat ke gambar ke apa you nak tukar. So kita boleh edit, kita ada features tu. Bye. Assalamualaikum Business Life.